Sebab politik sebenarnya dia boleh disertai oleh semua pihak. Dia tidak boleh kata golongan profesional masuk berpolitik, seperti peguam masuk, jurutera masuk, ahli sukan masuk politik. Politik ini open. Golongan agama pun masuk dalam politik dan mereka menyertai parti politik. Sebab dalam politik pilihan raya parlimen ni, maka parti politik merupakan satu elemen yang sangat penting. Jadi sekarang, dan satu lagi sasaran parti politik pula masuk pilihan raya nak menang. Elemen nak menang ni pun merupakan satu sasaran. Sebab untuk menang, untuk menjadi kerajaan. Okay? Jadi sekarang ni, adakah bagaimana kita nak tengok bahawa satu orang ahli politik ni, ahli politik yang terlibat dengan ni lah, dia sama ada dia menjadi wakil rakyat ke tak ke, adakah dia ni sedang menunggak agama atau sebenarnya dia berjuang untuk agama? Adakah dia berjuang untuk agama? Jadi hak tu dia punya. Tetapi bagi musuh yang pihak berkenaan ni akan kata, tengok dia duk tunggang agama, sila-sila baca ayat Quran, sila-sila baca ayat Quran. Tetapi macam mana kita nak bezakan di antara dia ni sebenarnya menunggak agama ataupun dia berjuang untuk agama? Allah saja tu. Macam mana kita nak buat satu persepsi. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang mungkin nampak nak menunggak agama tu ada. Macam kita kata masuk parti kami ni dapat masuk syurga. Itu jelas lah kan. Takkanlah masuk parti itu boleh masuk syurga. Jadi sudah ada elemen nak tunggang agama. Tetapi kita tak boleh nafi, memang ada. Macam mana dalam Quran kata wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ada orang yang menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Itu tunggang agama. Bukan saja ahli politik. Orang yang jauh pun tunggang agama juga. Orang menega. Orang menega. Dia kata ini jampi lah, yang jampi dan sebagainya. Kemudian dia ini kurma sunnah Nabi dan sebagainya. Saya kira masih menunggang agama. Jatuh. Tetapi itu di luar perbincangan kita malam ni lah. Tapi kita ni nak fokus pada politik. Jadi sekarang ni yang kita nak bincang ni, biar kita jadi rasional. Kalau kita nak kata semua orang yang bercakap mengenai ataupun membicarakan daripada sudut Islam sebagai seorang ahli politik, dia kata kalau kita jadi kerajaan, kita akan membantah besar-besaran rasuah kerana ar-rashi, hadis Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang rasuah dan orang yang menerima rasuah adalah dalam neraka. Sebab itu ini satu kesalahan yang besar. Kalau kita jadi kerajaan, ini kita akan bantah. Kalau dia kata macam tu, dia tunggang agama ke tak? Itu je soalannya. Sama ada dia tunggang atau tidak. Bila dia jadi kerajaan, dia bantah ke tak? Kalau dia jadi kerajaan, dia juga rasuah. Padahal kata dia sudah menunggang agama tadi.